Cara upgrade dari kutu duit kepada kutu emas. Pernah tak dengar tentang Easy Payment Purchase dari Public Gold? Konsep dia sama macam kutu duit, tapi versi lebih bijak dan selamat. Kalau kutu duit, kita kumpul cash dan hujungnya dapat duit. Dengan EPP, kita kumpul dan akhirnya dapat emas fizikal yang kekal nilai. Contoh, nak beli 1 dinar. Tapi tak ada bajet lump sum. Melalui EPP boleh bayar sikit-sikit selama 10 bulan. Tak ada risiko orang lari bawa duit sebab EPP ni di bawah Public Gold. Syarikat jual beli emas yang kukuh dan sistem dia direkod penuh dan dijamin selamat. Dan yang penting, kaedah EPP ni patuh syariah. Setiap bayaran adalah transaksi beli emas sebenar, bukan pelaburan digital. Lebih kurang macam kutu, tapi lebih selamat, patuh syariah dan ada aset fizikal di tangan. Jadi, jika tuan-puan nak mula simpan emas fizikal dengan cara bayar ansuran selama 10 bulan, boleh DM saya. Nanti saya guide cara buat EPP step by step.